persiapan sidang kemuncak ASEAN yang akan berlangsung pada 26 dan 27 hari bulan Mei di Kuala Lumpur. Dan dalam mesyuarat tersebut, kita telah membincangkan juga mengenai sidang kemuncak ASEAN GCC dan sidang kemuncak ekonomi ASEAN GCC China. Dia maksudnya pada 26 dan 27 hari bulan Mei akan berlangsung 3 sidang kemuncak yang berbeza. Pertama, sidang kemuncak ASEAN. Kedua, sidang kemuncak ASEAN GCC. Dan ketiga, sidang kemuncak ekonomi ASEAN GCC China. Ini merupakan satu event ataupun satu perkara yang sangat bersejarah dan peluang yang baik untuk bukan hanya Malaysia tapi juga ASEAN memanfaatkan sidang tersebut untuk memungkinkan perbincangan mengenai beberapa perkara termasuk isu-isu ekonomi di rantau ini dan kerjasama bersama dengan GCC serta China.